Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Luqmanul Hakim Huda bin Wilman, nombor matriks A210897. Pada hari ini saya akan membentangkan ringkasan kajian bertajuk Kepenggunaan Beretika dan Prinsip Utilitarian dalam Era Digital, satu kajian falsafah terhadap pembuatan keputusan moral belia Selangor dalam e-dagang dan penggunaan media sosial. Kajian ini dijalankan bagi meneliti bagaimana perkembangan teknologi digital, khususnya e-dagang dan juga media sosial, mempengaruhi cara belia membuat keputusan sebagai pengguna. Bukan sahaja daripada sudut ekonomi, tetapi juga daripada sudut moral dan juga etika. Dalam era digital hari ini, belia merupakan kumpulan paling aktif menggunakan platform seperti Shopee, Lazada, TikTok dan juga Instagram. Kemudahan membeli secara dalam talian, pengaruh media sosial serta budaya mengikut trend telah menjadikan proses kepenggunaan lebih pantas dan mudah. Namun begitu, kemudahan ini turut menimbulkan pelbagai isu etika seperti pembelian impulsif, pembaziran, penipuan dalam talian, eksploitasi pekerja dan juga penyebaran maklumat tidak sahih. Dalam konteks ini, kepenggunaan beretika merujuk kepada amalan membuat keputusan pembelian dengan mengambil kira kesan tindakan tersebut terhadap masyarakat, alam sekitar dan juga kesejahteraan bersama. Kajian ini menggunakan prinsip utilitarian, iaitu prinsip falsafah yang diasaskan oleh Jeremy Bentham dan George Stuart Mill, yang menyatakan bahawa sesuatu tindakan dianggap bermoral sekiranya ia menghasilkan manfaat atau kebaikan terbesar kepada bilangan orang yang paling ramai. Jadi masalah utama yang dikenal pasti ialah wujudnya jurang di antara kesedaran etika belia dengan amalan sebenar mereka dalam persekitaran digital. Walaupun ramai belia sedar tentang kepentingan etika, keputusan yang dibuat seringkali dipengaruhi oleh harga yang murah, tekanan sosial dan juga pengaruh media berbanding pertimbangan kesan jangka panjang kepada masyarakat. Oleh itu, kajian ini mempunyai 3 objektif utama. Yang pertama, untuk menilai tahap kesedaran dan juga kefahaman belia terhadap falsafah etika seperti utilitarianism, deontologi dan juga etika kebajikan. Kedua, untuk menganalisis faktor yang menyebabkan jurang di antara kesedaran etika dan juga tingkah laku pengguna sebenar. Yang ketiga, untuk menilai hubungan di antara penaakulan moral falsafah dengan amalan kepenggunaan yang mampan. Dari segi metodologi, kajian ini menggunakan pendekatan gabungan kualitatif dan juga kuantitatif. Data dikumpulkan melalui soal selidik terhadap belia berumur 18 tahun ke atas di Bangi, Selangor, serta analisis literatur berkaitan falsafah etika dan juga kepenggunaan digital. Data dianalisis secara deskriptif dan tematik dengan menggunakan prinsip utilitarian sebagai kerangka utama analisis. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kesedaran etika belia berada pada tahap sederhana. Kebanyakan responden bersetuju bahawa tindakan yang baik ialah tindakan yang memberi manfaat kepada ramai orang. Namun mereka tidak menyedari bahawa pendekatan tersebut sebenarnya selari dengan prinsip utilitarianisme. Ini menunjukkan bahawa belia menggunakan pertimbangan moral secara intuitif tetapi kurang memahami asas falsafahnya. Kajian juga mendapati bahawa pengaruh media sosial merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi keputusan kepenggunaan belia. Iklan digital, pempengaruh dan juga trend fashion yang pantas mendorong pembelian impulsif walaupun belia sedar tentang isu pembaziran dan juga ketidakadilan. Selain itu, ciri platform e-dagang seperti diskaun yang besar dan juga tawaran masa terhad yang melemahkan pertimbangan moral pengguna. Dapatan turut menunjukkan bahawa belia yang mempunyai penaakulan moral falsafah yang lebih tinggi
cenderung untuk mengamalkan kepenggunaan yang lebih mempan. Mereka lebih berhati-hati dalam membuat pembelian, menyokong peniaga beretika dan juga mengurangkan pembelian yang berlebihan. Ini membuktikan bahawa pemahaman etika bukan sekadar teori tetapi mempunyai kesan langsung terhadap tingkah laku pengguna. Berdasarkan dapatan tersebut, kajian ini mencadangkan agar pendidikan etika dan juga literasi digital diperkukuh, khususnya dalam kalangan belia. Pendekatan pendidikan perlulah menggabungkan prinsip utilitarian untuk menilai kesan kolektif, prinsip deontologi untuk menegaskan tanggungjawab moral, serta etika kebajikan untuk membentuk nilai dan juga watak pengguna. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa kepenggunaan beretika dalam era digital merupakan satu cabaran besar namun sangat penting untuk pembangunan masyarakat yang seimbang. Prinsip utilitarian boleh dijadikan panduan untuk membantu belia membuat keputusan yang bukan sahaja menguntungkan diri sendiri tetapi juga menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sekian, terima kasih.